Hai guys, hari ni Abang Ijaz nak tunjuk dekat hampa macam mana nak bancuh ayak balang 23 liter menggunakan 888 Lime Flavoured Drink. Ni pun antara salah satu siri refresher daripada 888 Tea Coffee. Pack yang pertama. Dalam pack ni mengandungi 600 gram. Untuk pengetahuan hampa juga, Lime Flavoured Drink ni dia ada ekstrak stevia dan vitamin C. Pack yang kedua, kita masukkan air panas 1.5 liter. Kacau dia sampai larut. Panas sejuk. Masukkan ais batu 1 beg setengah. Setengah beg. Untuk nak cantikkan apa punya balang ayak, apa masukkan hirisan lime. Nak fancy rasa Solero, kita letakkan 1 batang aiskrim vanila. Hampa boleh pakai 2 jenis cup ni untuk berniaga. Satu yang 16 ounce boleh masuk dalam 500 ml. Untuk fancykan cup ni, kita masukkan aiskrim vanilla on top. Satu lagi yang 20 ounce boleh masuk dalam 600 ml. Macam biasa, kita masukkan aiskrim vanila 20 ounce. Yang ni untuk packing plastik pula. So, hampa boleh pakai yang 6x9, boleh masuk dalam 700 ml. Dan satu lagi yang 7x9 boleh masuk dalam 1 liter air. So, macam mana guys? Senang kan nak bancuh kita punya instant lime flavoured drink ni? Hampa just masukkan powder, masukkan ayak panas, kacau sampai larut, masukkan ais, terus boleh enjoy. Untuk yang mana tengah cari siri refresher, jangan lupa check out kita punya beg kuning daripada official store kita 888 Tea Coffee. Check out laju-laju. Bye-bye.